Siap. Dah siap dah bang? Siap dah. So inilah dia nasi ayam klepot. Bang, macam mana nak makan ni? Boleh tak ajar saya? Oh, tak reti tak? Tak reti bang. Okey, jom. Let's go. Okey, so ini cara-cara nak makan dia. Saya nak tunjuk sikit. Okey, bismillah. Kita buka. Okey, makan ikan masin makan. Makan bang, Ikan boleh. masin ni bukan lauk yang kena cuit-cuit. Dia kena tuang dalam gaul sekali, okey? Oh, kena tuang eh? Ya, betul. Kita tuang dalam ni boleh Boleh bang. Boleh, mantap. Lepas tu kita akan gaul dia. Nampak? Kerak-kerak ni, ini bukan hangit tau. Kerak-kerak ni yang sedap ni. Korang jangan ingat hangit pula. Bunyi kerak. Nampak oh, kerak dah. Ini kerak ni. Ini yang sedap ni. Okey. Paling special lah ni. Paling special. Okey. Nasi pun banyak ni portion dia, nampak? Berapa orang boleh makan ni bang? Ini 2 orang boleh makan. Dik, 2 orang boleh makan baru RM19 special, okey? 1 sendok. 2 sendok. Seorang makan, dalam ni ada lagi, nampak? Satu pinggan ni dah penuh, ni ada lagi. 2 orang boleh makan, RM19. Tapi saya suka pedas-pedas sikit bang. Pedas-pedas, nak pedas tuang macam ni je, Dik. Ambil kau. Okey. Cili kicap kita ni memang special. Makan macam ni memang padu. Location kedai abang ni kat mana? Location dia senang je, Dik. Tengok ni, kondo ni. Ini kondo Bistari, Dik. Tu nampak tu atas tu, bangunan UMNO, Dik. Nampak? So dekat dengan Sunway Putra juga, 5 minit jalan kaki sampai. Korang parking kat Sunway Putra, korang boleh jalan kaki mai sini. Korang boleh pergi shopping sana. Nampak? LRT, nampak? Dekat juga dengan LRT PWTC. Alright, dekat Kuala Lumpur. Kita ada 2 cawangan. Ada Kuala Lumpur dengan Ipoh. Dua-dua masih buka. Ada yang cakap kami dah tutup Ipoh, buka kat KL pula. Tak ada. Dua-dua ada. Alright, jangan lupa ajak budak-budak Gen Z datang sini. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Bye.